A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk syarah kita, iaitu Ustaz Muhammad Idi dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Hari ini saya ingin berkongsikan tentang punca keruntuhan akhlak dan gejala sosial dalam kalangan remaja. Jadi kalau kita lihat dalam dunia pada masa ini, gejala buli tengah berleluasa di dalam negara kita. Sebagai contoh, kita boleh tengok kat sini dengan kat sini. Terlalu banyak kes-kes buli yang melanda dalam negara kita, yang boleh menyebabkan kematian juga. Jadi hari ini saya ingin berkongsilah apa punca utama yang berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ni, sehingga boleh menyebabkan buli. Okey, dalam era masa kini, penggunaan media sosial menjadi rutin harian bagi kalangan-kalangan remaja ni. Dorang setiap masa sentiasa menggunakan gadget dan sentiasa bawa handphone lah ke mana-mana. Nak pergi makan ke, nak pergi kuliah ke, pergi mana-mana lah, pergi kelas ke. Jadi punca utamanya ialah kurang kawalan diri dan nilai moral. Jadi kawalan diri ni dia macam bila remaja-remaja ni melihat media sosial yang berunsur keganasan, berunsur lucah ke, dorang akan tidak berfikir secara logik, dan mereka senang-senang meniru tindakan-tindakan tersebut. Sebagai contoh, tindakan keganasan seperti bergaduh, ataupun prank-prank yang kasar, ataupun gurauan-gurauan kasar, ataupun carutan-carutan, mencarutlah. Mereka banyak tidak boleh mengawal diri untuk meniru aksi itu. Seterusnya ialah remaja juga tidak mempunyai nilai moral yang baik. Sebagai contoh, mereka tidak dididik oleh ibu bapa daripada kecil lagi. Mereka tidak dipupuk menjaga nilai moral mereka seperti baik hati, sayang menyayangi antara satu sama lain. Jadi apabila mereka tak ada nilai-nilai moral ini, peratus mereka untuk melakukan kejahatan antara satu sama lain tu sangatlah tinggi. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, maafkan saya, kesan daripada kekurangan kawalan diri dan nilai moral ini sangat besar. Mangsa buli boleh mengalami stres dan dan boleh mencederakan diri sendirilah. Macam seperti mana yang kita tahu, kalau mangsa-mangsa buli ni selalunya mereka akan stres dan mencederakan diri sehingga boleh menyebabkan bunuh diri sekali. Jadi dalil Al-Quran, Allah SWT juga menyebut dalam surah Al-Ahzab ayat 11 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyakiti antara sesama umat. Dalam ayat ini menunjukkan Allah melarang kita lah untuk menyakiti atau menzalimi umat lain, iaitu macam orang sekeliling kita lah. Dalam hadis Nabi juga, Nabi Muhammad SAW juga melarang kita dalam hadis yang bermaksud, janganlah kamu menzalimi orang lain. Jadi melalui hadis ini, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk menzalimi orang lain. Jadi kita perlulah mengikut apa yang dikata oleh Allah SWT dan apa yang dicakap oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak menzalimi orang lain. Dengan usaha yang berterusan ini, kita dapat bersama-sama tidak
menyakiti orang lain dan mengurangkan peratus buli dalam negara kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.